Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzatul Alia binti Muhammad Azmi. Hari ini saya berada di Kolej Vocasional Sultan Abdul Samad, Banting untuk melihat sendiri dunia TVET. Tapi, tahukah anda apakah maksud TVET? TVET ialah singkatan kepada Technical and Vocational Education and Training. Mari bersama saya menelusuri 3 daripada 7 program yang ditawarkan di Kolej Vocasional Sultan Abdul Samad, Banting. Ada soket, ada wire, ada lampu. Agak-agaknya apalah tempat ini? Inilah program teknologi elektrik. Dalam bidang ini, pelajar didedahkan dengan kemahiran pendawaian, penyelenggaraan serta penggunaan sistem elektrik moden. Di bengkel teknologi elektrik, saya diberi peluang untuk mencuba sendiri beberapa aktiviti asas pendawaian. Jom bersama Puan Prozita, pensyarah program teknologi elektrik. Jadi di sini kita berada di dalam bengkel teknologi elektrik. Jadi untuk pengetahuan kita semua, bila kita belajar tentang teknologi elektrik, kita akan belajar beberapa benda lah. Antaranya benda-benda yang kita belajar di sini ialah pendawaian satu fasa, pendawaian industri ataupun kita panggil pendawaian 3 fasa, dan seterusnya kita juga akan belajar tentang PLC. Apakah harapan anda setelah habis belajar di sini? Harapan saya nak sambung belajar elektrik dengan lebih mendalam. Lepas tu saya nak masuk dalam kerjaya chargeman dekat syarikat-syarikat besar yang gaji yang agak lumayan. Inilah bengkel bakery dan pastry. Bidang bakery dan pastry pula menekankan kreativiti dan kemahiran kulinari dalam menghasilkan produk berkualiti. Antara produk yang dihasilkan seperti roti, kek, coklat, sugar art dan pelbagai jenis pastry. Boleh ceritakan mesin-mesin dan alatan canggih berteknologi yang digunakan oleh pelajar dalam menghasilkan bakery dan pastry? Okey, dekat bengkel program bakery dan pastry kami menggunakan chiller, freezer, cold display, kita ada mixer, kita ada 10 liter stand mixer, kita ada oven dan berbagai lagi untuk kegunaan menghasilkan produk bakery dan pastry. Kita berada di program Seni Reka Fashion. Di sinilah pelajar menghasilkan pelbagai jenis fashion pakaian seperti baju tradisional, baju kerja, beg dan baju pengantin. Sejauh mana teknologi memainkan peranan dalam proses reka bentuk dan penghasilan pakaian di sini? Okey, untuk makluman, di sini kalau dulunya kebanyakan pelajar memang menggunakan kemahiran tangan dalam menghasilkan desain pakaian, maksudnya rekaan lah. Cuma sekarang kita selaras dengan teknologi di mana pelajar diperkenalkan dengan software ataupun perisian. Pelajar boleh menghasilkan desain ataupun rekaan melalui perisian tersebut yang diberi nama Adobe Illustrator. Bukan itu saja, pelajar juga diberi peluang untuk menguruskan acara fashion show di mana model tersebut memakai pakaian yang dijahit oleh pelajar itu sendiri. Di sinilah bermulanya langkah-langkah kecil yang bakal mencorak masa depan besar. Dari bengkel ke dunia industri, dari minat menjadi kemahiran, dari impian menjadi kenyataan. Kerana di sini lahirnya generasi yang bukan sahaja berilmu di hati, tetapi diperkasakan dengan teknologi untuk mengubah dunia. Saya, Nur Izzatul Alia binti Muhammad Azmi, wartawan TV PSS dari SK Sungai Lang melaporkan. TV/KJDI.